Saya rasa saya nak buat ayah dengan kita lah. Saya tak nak. Kenapa awak tak nak? Awak tak kesian kat ayah ke? Awak tak kesian kat saya. Saya kesian kat awak. Tapi awak kena faham, saya kan sibuk kerja. Maksud saya tak sibuk. Saya yang jaga anak awak kat rumah. Awak ingat saya banyak lagi benda nak buat daripada jaga ayah awak. Saya penat tau. Tak boleh. Ayah tak boleh dengan aku. Ayah dengan kau je lah. Tak setuju. Abang tak boleh dengan kita orang. Tak boleh. Aku lagi dah tak boleh jaga ayah. Kau faham lah. Aku rumah bujang kan. Kau rumah bujang tu ada katil satu untuk aku. Lagipun aku dengan kawan aku. Abah tak selesa dengan aku. Kau jaga apa? Hai, habis tu aku kau tak fikir. Aku anak ramai kan. Banyak komitmen aku lagi. Aku nak bayar duit anak sekolah lagi. Senang macam ni lah. Kalau kau tak ada jaga, aku tak ada jaga, kau je lah jaga. Aku nak jaga ayah. Kau tahu kan aku pun student. Aku pun belajar PKPKN yang tanggung. Kau nak suruh aku tanggung ayah macam mana? Ayah gaduh. Jangan disebabkan ayah. Kau Abang sulung. Sebabkan ayah, kau dah semua gaduh. Biar aku lah jaga ayah. Tak rasa ke abah ni macam menyusahkan? Sangat. Kita dah lah busy. Lepas tu nak kena jaga orang tua tu pula. Yang menyusahkan lah. Bila nak mampus juga. Ya, ayah okey tak ni? Kau tengok ayah macam teruk je. Ayah kita kena pergi hospital ni. Cik, penyakit ayah teruk sangat ni. Ayah ni sebenarnya rindu kat abang-abang, kakak Uli semua. Dia tak nak jenguk ayah langsung ni. Dah bincang lah itu. Tapi nampak Ui yang kena jaga ayah ni. Semua busy lah. Saya ni jaga ayah ni. Tapi ya. Kalau ibu Ui ada, mesti dia dah jaga ayah. Rindu ayah kat dia. Betul tak ke? Doktor ni. Doktor, sebenarnya ayah saya ni sakit apa doktor? Okay. Sebenarnya saya berat juga beritahu awak ni. Yang ayah awak sebenarnya dah menghidap kanser yang kronik lah, tahap 4. So awak kena buat beritahu adik-beradik semua. Jangan awak jangan kecewa. Mungkin jagaan dia untuk masih hidup dalam sebulan atau sebulan setengah dulu. So dia dah fikirkan ubat untuk dia survive dalam 10 bulan lah. Awak jangan down. Buat ibadah banyak-banyak, doa biar ayah awak. Ini ubatan sakit. Sabar cik. Okay, semua dalam satu orang memang tak pergi. So cik sabar ya. وأسروا
Ayah dah tak sih tadi. Abah, bangun. Abah. Aku minta maaf sudah tak juga Abah. Cikgu minta maaf Abah. Terima kasih sebab tolong jaga ya. Jangan nangis. Terima kasih Adik. Jangan doa. Adik minta maaf juga. Hai, kalau aku tahu benda ni nak jadi, aku jaga je ayah daripada dulu kan. Kalau aku tak terlampau busy dengan study, mesti aku boleh jaga ayah. Aku pun sama. Kalau tak busy kerja, mesti boleh jaga. Apalah, semua benda ni dah jadi, kita redha je lah. Waktu ayah hidup dulu, ayah dah maafkan korang dah. Korang jangan sedih-sedih. Ayah sayangkan korang. Ayah sayangkan anak-anak dia.